Masalah founder ni bukan sebab tak cukup semangat tau. Bukan. Selalunya, founder ni memang jenis jalan dulu, fikir kemudian. Ada idea, terus nak buat. Nampak peluang, terus nak grab. Tapi masalah sebenar dia bila tak ada orang yang betul-betul audit keputusan kita. Macam ni lah. Kau ada idea baru. Kau rasa nak launch. Kau nak push ads lagi kuat. Kau fikir nak hire orang. Lepas tu mula terfikir nak scale. Tapi dalam kepala, mesti ada suara kecip ni. Betul ke langkah ni? Kalau aku salah lagi, habis cash flow. Kenapa semua orang macam setuju, tapi aku sendiri tak sedap hati? Itulah dia, masalah bila founder dikelilingi yes man. Kawan puji idea kita. Staff pun cakap, okay bos, boleh jalan. AI biasa pula bagi jawapan yang nampak smart, tapi general sangat. Semua benda nampak meyakinkan. Semua macam bunyi betul. Tapi hakikatnya tak ada siapa pun yang betul-betul double check keputusan yang kita nak buat ni sebenarnya bijak atau sebenarnya bahaya. Sebab tu wujudnya My CEO. Bukan untuk bagi kau rasa hebat. Bukan untuk sedapkan hati kau semata-mata. Dan bukan juga sekadar motivate kau. Tapi function dia ialah untuk bantu kau nampak benda yang kau terlepas pandang. Blind spot dalam idea kau. Risiko before kau spend duit. Dan langkah seterusnya yang lebih waras, lebih clear, lebih selamat. Sebab kadang-kadang, kita ni bukan perlukan lebih banyak idea pun. Serius, kita cuma perlukan satu benda je. Kepastian. Kepastian before keluar duit lagi. Before buat keputusan yang salah. Before benda kecil jadi masalah besar. Kalau ayat ni macam kena dengan situasi kau sekarang, pergi masuk sales page dan tengok sendiri macam mana My CEO boleh jadi sparring partner kau.